Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan Sains Sobat. Okey, untuk rakan-rakan yang nak membina portal ataupun laman sekolah masing-masing yang ada menu, laman utama dan sebagainya ni. Okey, first apa yang kita kena buat? Kita akan copy uh, panggil portal ataupun laman ni, kemudian barulah kita connect. Okey, untuk step yang pertama kita nak jadikan portal kita macam ni dulu, template dia. Okey, apa yang kita kena buat? Kita pergi bahagian sarit.my.canva.site/academy, pergi bahagian perkongsian bahan. Okay, kita cari kod untuk website sekolah lengkap. Pautan. Okay, ini adalah kod dia. Kita akan Ctrl A untuk copy dan copy lah. Ctrl A untuk select all dan kita copy. Buka tab baru. Pergi bahagian Google Drive. Pergi bahagian Google App dan kita pilih Gemini. Okey, di bahagian ni pastikan toolnya dalam bentuk canvas. Okay, kita paste dan kita hantar. Klik submit. Okey. Sampai sini kita kena tunggulah. Dia akan proses, dia akan generate kod yang kita beri tadi menjadi laman ataupun site pengurusan sekolah. Okay, kita tunggu sekejap. Dia sedang run kod tadi. Behold my sarcasm at its finest. I know the lyrics are kinda in this one, but I was trying to not try. If that makes sense. Beneath Feder one jumbo, they put wherever they want. They look at me and don't scream because I know that love is love. I am just like you. I do what you all do. My eyes are open. The woke has spoken. I am just like you. I think like you think too. If you disagree with me, well then I'm afraid we cannot be friends. Only Black Lives Matter and that all cops are bad. If you dare offend me and won't take it back, I'm gonna cry, I'm gonna scream. Why? 'Cause no one understands me. Always correct politically. Change your gender, I don't care. If you're a boy but think you're a girl, that is fair. Change your Dia kata terpotong ni tak apa. Biarkan. Nanti kita akan masukkan yang lengkap di bahagian sini menggunakan kod ni. Tak apa, tak ada masalah. Okey, dah siap. Ini yang dia bagi. Kita tak nak yang dia bagi. Kita nak yang kod kita. Copy ni. Masuk semula di bahagian kod. Okey. Ctrl A. Delete dulu yang ada. Kita paste yang kita copy kali kedua. Dan kita boleh klik preview untuk dapatkan hasil yang sama. Sama dengan yang My Sekolah ni. Okey. Dah sama ni. Kalau kita check. Dah sama. Semua dah sama dah. Okey, sekarang ni apa yang kita kena buat? Kita kena buka tab baru untuk kita buat site. Site macam ni. Kita buka tab baru. Google Drive. Kita pilih site. Google App dan kita pilih site. Okey, klik blank site. Okey, kat sini kita ambil pages. Klik new dan ambil full page embed. Okey, namakan contohnya portal ataupun SMK Kota. Okey, nama page tadi SMK Kota, klik done. Okey, embed. Klik embed. Embed kod. Dan mana kod yang kita nak? Kita masuk semula dalam Gemini tadi. Klik share, ambil komponen. Copy komponen. Copy, masukkan dalam ni. Paste dan kita klik next.
Kemudian insert. Okey, daripada page tadi, SMK Quarter ni kita jadikan sebagai home page. Dan home, kita boleh delete. Okey, untitled site, kita namakan sebagai nama sekolah kita lah. Contohnya SMK Quarter. Bila kita klik part lain, kat bawah dia ada. Saya tak nak yang bawah ni. Kosongkan site bawah. Kemudian kita pergi bahagian share. Okey, kat sini kita nak public. Klik public. Siapa-siapa boleh akses. Dan kemudian kita klik pada button publish. Okey, SMK Quarter. Ni kita boleh tukar ni. Okey, kemudian publish. Okey, kita lihat paparan dia, view publish site. Okey, ni adalah pautan kita. Ini adalah pautan kita lah, SMK tolak Quarter tadi. Okey, dan siap macam mana kita nak connect dengan ucapan pengetua, masukkan gambar pengetua. Untuk connect, step seterusnya, step yang kedua saya tunjuk yang bahagian ERPH dululah. Sebab kita nak buat ERPH, aplikasi ERPH pada esok. Jadi saya buat untuk connect data dengan aplikasi ERPH terlebih dahulu. Okey, sekian untuk perkongsian. Nanti untuk prompt ni saya akan letak, bukan prompt coding dia, code saya akan letak bawah description. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.